Guys, semakin kita berusia ni, antara penyakit yang kita ramai susah nak lari adalah masalah kolesterol yang tinggi. Walaupun kita faham yang semua manusia memang memerlukan kolesterol untuk hidup dan juga untuk penghasilan hormon-hormon penting, isunya adalah sekiranya paras kolesterol naik terlalu tinggi. Selain daripada isu keradangan, jumlah kolesterol ataupun bilangan LDL particles ni sangat berkait rapat dengan isu jantung dan juga stroke. Jadi dalam video hari ini saya nak kongsikan 4 jenis rawatan yang boleh turunkan kolesterol LDL kita dan beberapa kesan sampingan yang mungkin anda akan alami. Tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking? Back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Okay guys, apabila kita bercakap pasal kolesterol, ada 4 bacaan penting yang kita wajib tahu. Yang pertama adalah total kolesterol ataupun jumlah kolesterol kita. Yang kedua adalah triglycerides ataupun kita panggil lemak dalam badan kita. Yang ketiga adalah HDL ataupun dipanggil kolesterol yang baik. Dan yang keempat adalah LDL ataupun dikatakan kolesterol yang jahat. Penting kita tahu pecahan ni sebab setiap ubat kolesterol dia akan target komponen-komponen yang berbeza. Keluarga pertama ubat kolesterol dipanggil statins, contohnya seperti simvastatin, atorvastatin dan juga rosuvastatin. Keluarga kedua ubat kolesterol dikenali sebagai ezetimibe, dia boleh bantu blok penyerapan kolesterol dalam usus kita. Keluarga ketiga ubat kolesterol dikenali sebagai fibrates, tugas utamanya untuk turunkan ataupun target triglyceride. Dan keluarga yang keempat ubat kolesterol adalah PCSK9 inhibitors, dia sangat mahal dan dia jenis injection. Semua ubat ni boleh bantu turunkan paras kolesterol pesakit, tetapi setiap ubat ni datang juga dengan potensi kesan sampingan yang berbeza. Kesan sampingan yang pertama apabila makan ubat kolesterol ni yang selalu dibincangkan adalah sakit otot atau kita kenali sebagai myalgia. Isu sakit badan ni selalu dikaitkan dengan ubat statins dan kadang lebih tinggi risikonya apabila statins ni digabungkan dengan ubat lain seperti fibrates. Statistik menunjukkan yang sakit otot yang berkaitan dengan ubat kolesterol ni berlaku dalam sekitar 1 hingga 10% pesakit, dan rhabdomyolysis walaupun sangat jarang adalah komplikasi serius jika berlaku. Simptomnya termasuk kekejangan, sakit atau kelemahan otot yang tak dapat dijelaskan. Sekiranya benda ni berlaku, cepat-cepat bincang dengan doktor sebab selalunya doktor boleh tukar ubat ataupun adjust dose. Kesan sampingan yang kedua selepas makan ubat kolesterol adalah sesetengah pesakit boleh jadi hati bengkak. Statins dan juga ubat lain seperti ezetimibe boleh meningkatkan enzim hati dalam sesetengah individu. Peningkatan enzim hati ni biasa berlaku tetapi dalam kebanyakan kes dia sangat ringan dan juga sementara. Tanda-tanda yang perlu diberi perhatian termasuklah kulit ataupun mata menjadi kuning, air kencing menjadi gelap dan juga sakit di bahagian atas kanan perut. Sekiranya perkara-perkara ni berlaku, cepat-cepat jumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut. Dan kesan sampingan ketiga yang boleh terjadi selepas makan ubat kolesterol adalah risiko kencing manis. Statins juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kencing manis jenis type 2. Satu meta-analisis besar menunjukkan yang statins dikaitkan dengan sekitar 9% risiko kencing manis berbanding dengan placebo. Namun data klinikal menunjukkan bahawa manfaat statins dalam mengurangkan risiko serangan jantung dan juga stroke jauh lebih tinggi berbanding dengan risiko dia, especially dalam orang yang berisiko tinggi. Dalam bahasa mudahnya, makan ubat kolesterol ni ada potensi untuk dapat kesan sampingan sikit, tetapi manfaat yang kita dapat daripada makan ubat kolesterol ni jauh lebih tinggi. Dan kesan sampingan yang keempat selepas makan ubat kolesterol adalah isu perut dan juga penghadaman. Beberapa ubat kolesterol terutamanya ezetimibe dan juga fibrates boleh menyebabkan simptom seperti sakit perut, syirik-birit, loya dan juga kembung. Simptom-simptom ni biasanya ringan dan sementara sahaja. Dan kesan sampingan yang kelima yang berkaitan dengan ubat kolesterol jenis PCSK9 inhibitors adalah reaksi kepada suntikan. Menurut FDA, kemungkinan reaksi di tempat suntikan termasuklah kemerahan, sakit, bengkak dan boleh jadi gatal-gatal. Selain itu, PCSK9 inhibitors juga boleh menyebabkan simptom seperti sesama ringan ataupun sakit belakang. Tetapi secara overallnya, profilnya agak baik. Jadi guys, kesan sampingan ubat-ubat kolesterol ni memang nampak menakutkan sekiranya kita tak faham. Tetapi paling penting untuk kita ingat adalah majoriti orang yang mengamalkan ubat kolesterol ni tidak mengalami sebarang kesan sampingan dan ubat-ubatan ni sangat efektif untuk mencegah penyakit jantung dan juga stroke jika digunakan dengan betul. Sekiranya anda mengalami mana-mana tanda yang saya sebutkan tadi, jangan hentikan ubat kolesterol dengan sendiri, cepat-cepat jumpa doktor untuk pemeriksaan. That's the video guys. Saya harap hampa suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.